Pasal apa tiba-tiba puak-puak PH, puak-puak Walanon dok tuduh PAS bersekongkol dengan Waita Murti Hindraf. Setelah aku selidik, rupa-rupanya mereka nak sembunyikan dalang kepada ratifikasi ICET hari itu. Rupa-rupanya yang bawa usul ICET ke Parlimen adalah puak-puak PH, puak-puak DAP dan PKR. Dan hampa dengar sendiri video ni, Waita Murti kata apa? Saya ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya berhubung fitnah dan serangan yang sedang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim serta jentera cyber beliau yang memfitnah pemimpin-pemimpin PAS yang dikatakan sekarang bersubahat dengan saya. Cyber Trooper Anwar telah menggambarkan saya sebagai dalang yang membawa ICET ke Parlimen dan kononnya mahu meruntuhkan hak istimewa orang Melayu. Dalang sebenarnya di sebalik ICET adalah Pakatan Harapan dan Datuk Anwar secara peribadi. Walaupun ketika itu Datuk Anwar berada dalam penjara, tanpa kebenaran dan restu beliau, buku ini tidak dapat disahkan sebagai manifesto Pakatan Harapan. Janji 26 dalam manifesto ini, konvensyen-konvensyen antarabangsa yang sesuai tetapi belum diratifikasi akan diratifikasikan seberapa segera, termasuklah konvensyen antarabangsa mengenai hak-hak politik ini, termasuklah ICET yang berlangsung di Geneva. Delegasi Malaysia yang diketuai oleh KSU Wisma Putra, Datuk Ramlan Ibrahim dengan jelas menyatakan bahawa Malaysia akan meratifikasi ICET. Ini laporan FMT ya. Rupa-rupanya Waita Murti ni jadi kami hitam je. Semudah tu puak-puak PH ni nak bunuh karakter seseorang tu. Macam kita tak biasa dengan cara PH berpolitik, betul tak? Dalam usaha mereka untuk ratifikasikan ICET tu, Menteri Luar ketika tu dah bawa dah benda ni ke Geneva. Tapi Alhamdulillah rakyat Malaysia bangkit untuk menentang ICET ni. Kalau kita boleh tengok himpunan berjuta rakyat Malaysia untuk membantah ICET ni. Kenapa rakyat Malaysia bantah sangat ICET ni? Kita jangan tak tahu gang, ICET ni adalah satu bentuk menghapuskan keistimewaan mana-mana kaum. Dia nak bagi semua kaum tu sama saja hak dia. Benda ni terang-terang melanggar perlembagaan sebab kita orang Melayu dijamin keistimewaan orang Melayu tu dalam perlembagaan perkara 153. Puak-puak DAP PH, macamlah kita tak tahu yang bangsa DAP dalam PH ni, mereka ni memang selalu langgar perlembagaan. Kita tengok URA sudahlah, macam tu ya dia langgar. Tujuan dia nak bagi hak sama rata. Tapi kita boleh tengok dah lah ni gang, dalam Malaysia ni walaupun hak tak sama rata, ekonomi siapa pegang? Puak-puak bangsa DAP ni lah. Politik pun lah ni dikuasai oleh DAP 40 kerusi. Bukti dia, mana Menteri Melayu yang nak bela bangsa Melayu? Sebab tu orang Melayu memerlukan pembelaan. Dalam kes Kampung Sungai Baru pun kita boleh tengok dah geng. Tapi bila kena kat puak-puak type C bangsa DAP, hang tengok habis segala menteri turun. Yang syoknya baru-baru DAP pun turun. Cara hak yang tak sama rata lagi tu pun, list orang terkaya dalam Malaysia semua puak-puak dia. Hampa bayang kalau hak tu dah sama rata nanti. Aku duk nampak lah nak jadi Singapore 2.0 je Malaysia ni kalau hak tu dah sama. Aku nampak lah ni geng, DAP relax je. Tapi inilah baru-baru dia dalam PKR, dalam pandak ni duk dilaga-lagakan orang-orang Melayu ni. Hampa dah tengok puak-puak DAP bertelaga sama-sama mereka. Sebab tu kami menggelarkan orang-orang Melayu yang ada dalam PH DAP ni baru pengkhianat yang sebenar. Patutnya DAP 40 kerusi dialah jadi kepala, tapi dia letak orang Melayu sebagai PM dan TPM. Melayu yang boleh jadi boneka dia, yang boleh dia kawal lah. Yang tu lah baru. Dan yang sedihnya geng, taktik-taktik licik mereka ni semua kena kat orang Melayu menteri-menteri ni. Mereka cuci tangan. Jadi geng, selepas ni kena undi Perikatan Nasional. Jangan bersekongkol lagi dah dengan DAP, dengan PKR, dengan pandak ni semua baru kepada DAP je. Tengok SG4 ni geng. Alhamdulillah kami ada pemimpin-pemimpin yang membela orang-orang Melayu. Kalau kita tengok di Kelantan geng, orang-orang berniaga dia majoriti orang Melayu. Yang di negeri-negeri maju tu hampa nampak tak siapa yang duk kuasai? Tanah pun orang Melayu kau tak ada dah dalam badak-badak besar tu. Tu pun mereka duk claim terpaling maju. Geng, inilah masa dia untuk kita kembalikan hak kita, kembalikan perjuangan orang Melayu dan Islam kita. Ingat tu geng, biar mati berjuang mencuba dari mati duk tengok saja. Okey geng.